Ramai yang masih ragu-ragu kalau simpan emas betul ke boleh untung. Saya tak nak jawab dengan teori, saya nak tunjuk hasil sebenar saya sendiri. Pada tahun 2022, saya dah beli 10 dinar emas dengan berat 42.5 gram dengan harga RM11,000 dan saya simpan je dan saya tak jual pun. Kalau masa tu saya simpan RM11,000 dalam bank, kemungkinan besar RM11,000 tu masih kekal jika saya betul-betul cermat. Dan anda sendiri faham, kemungkinan duit jika disimpan di bank sangat tinggi untuk dibelanjakan. Hari ni, 10 dinar yang sama dah bernilai sekitar RM25,000. Maknanya saya dah untung bersih sekitar RM14,000 dengan hanya saya alihkan sebahagian simpanan duit kepada bentuk emas. Bukan sebab saya pandai, tapi sebab saya dah buat pilihan yang betul. Bagi yang sudah bersedia nak tukarkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk link saya di profil atau rujuk pin video saya 7 langkah mudah untuk daftar akaun Public Gold secara percuma dan saya akan bantu sebaiknya.